Korang kena tahu satu fakta ni. Purata orang yang ada masalah pernafasan sebenarnya cuma guna 60% sahaja kapasiti paru-paru. Baki 40% lagi dah jadi ruang mati sebab dah tersumbat dengan lendir dan kahak yang dah bertahun-tahun terkumpul. Lendir ni kalau biar lama dia akan mengeras macam simen. Inilah yang buat korang rasa lemas sebab oksigen susah nak masuk. Masalah ni, ubat batuk biasa yang korang minum tu selalunya melegakan luaran je. Dia tak mampu nak tembus masuk dan cairkan lendir yang dah keras kat dalam tu. Dia ibarat kotoran degil kat lantai. Korang tak boleh sekadar jirus air atau campak kapsul. Takkan hilang. Korang perlukan ejen pelarut untuk sental kotoran tu sampai hilang. Sebab tu korang kena amal Kus Al-Hindi ni. Kus Al-Hindi ni dia bertindak sebagai biosolvent. Ya, dia ada bahan aktif costonolite yang merupakan expectorant semula jadi. Dia masuk ke dalam saluran pernafasan dan melarutkan cairkan lendir kahak yang dah terkumpul. Pada masa yang sama bersifat antimikrob di mana dia membasmi dan melindungi paru-paru kita daripada jangkitan kuman dari akar. Bila paru-paru kita dah bersih, oksigen dapat masuk dengan lebih optimum. Dah ada rasa lapang dan korang boleh unlock semula baki 40% kapasiti nafas yang selama ini hilang. Masalah batuk, asma, resdung, kahak insya-Allah akan beransur pulih. Yang penting kena konsisten. Kus Al-Hindi ni bukan ubat ajaib yang minum sekali terus sembuh. Dia satu proses respiratory reset dari akar. Alhamdulillah kami dah terima beribu-ribu testimoni daripada pengguna Kus Al-Hindi ni. Korang boleh tengok dekat website kami ya. Dan untuk yang risau soal keselamatan, produk ni juga ada kelulusan mesti dan juga halal. Kalau berminat boleh tekan je butang shop now kat bawah untuk respiratory reset hari ini.